Tamat di hari Khamis pukul 5 petang di depan Istana Kehakiman yang saya junjung dan hormat, kerana Istana Kehakiman lah merupakan benteng terakhir rakyat yang mendambakan keadilan. Dan Alhamdulillah, saya nak tunjukkan kesyukuran saya kepada para hakim dan juga institusi kehakiman yang saya hormati. Saya akan bermula dengan larian kesyukuran. Larian kesyukuran daripada Istana Kehakiman Putrajaya daripada hari Khamis pukul 5 dan insya-Allah akan tamat di Muar pada hari Ahad. Jauhnya dalam 150 ke 170 km. Diikut jalan lah. Jadi kalau polis kata jalan tak selamat, saya tak boleh guna lah. Tapi saya akan berlari. Dulu saya pernah buat daripada Muar ke Parlimen. Sekarang daripada Istana Kehakiman ke Muar, larian kesyukuran. Dan dalam proses saya buat larian kesyukuran tersebut, saya akan bekerjasama dengan banyak brand-brand dan juga akan membuka crowdfunding. Dan kita akan buat update setiap hari, setiap 3 ke 4 jam. Sebab crowdfunding yang kita target tu, kita nak raih RM200,000 untuk membeli iPad yang berkualiti dan juga bakul makanan untuk membantu bagi iPad bagi golongan mahasiswa. Sebab mungkin Bella tahu sekarang banyak orang tengah proses nak memasuki universiti dan mereka mahukan iPad dan juga bakul makanan bagi mereka yang memerlukan, keluarga susah di bawah Parlimen Muar. So itu proses yang saya nak lakukan. So daripada buat orang kecil, I want to show my greatest respect lah, tabik spring, kepada warga Muar kerana sentiasa setia bersama dengan saya. And this is my way of giving back to the good people of Muar. Wow. Setuju kan? Setuju. Tadi saya senyum sebab rasa macam dah lama tak dengar dipanggil saya Bella. Betul tak? So selama ni panggil apa?